So guys, korang pernah tak ada masalah lipas dalam kereta korang? Macam aku selalu, kerap sangat. Aku tengah-tengah bawa kereta, jadi adalah yang meniti dekat atas steering tu. So macam ni nak settle masalah tu? Aku pun dapatkanlah barang ni. So guys, ini adalah barang daripada Rapid Killer. Dia ada dua jenis, satu lemon dan satu apple. Nak bunuh lipas pun ada bau tau. So guys, atas korang punya minat lah. Lepas pada korang dah jatuhkan hukuman dekat lipas tu, korang nak kereta korang bau macam mana? Korang ada pilihan. So guys, kalau korang nak tahu, produk daripada Rapid Killer ni boleh tahan sehingga 3 bulan. So kan macam mana nak guna dia? Mula-mula sekali korang pilih dulu korang nak kereta korang bau apa first, and then korang start engine kereta korang. Lepas pada korang dah start engine kereta korang tu, korang buat volume aircon korang paling maksimum sekali, yang paling kuat. Cara nak guna dia, korang just buka korang punya penutup. Lepas tu korang terbalikkan. Ni penutup ni korang terbalikkan. Dia ada kat sini. Korang cocok dekat dia punya ni. Bila korang tekan kuat-kuat, dia akan bunyi klik sampailah dah keluar dia punya ni lah, apa yang ada kat dalam tu. And then bila dah keluar dah benda daripada botol ni, korang tutup itu kereta dan korang biarkan selama 10 hingga 15 minit. Lepas pada dia dah habis spray semua dan korang pun dah tunggu dah selama 15 minit tu, korang bolehlah masuk ke dalam kereta korang dan check berapa mayat yang ada. Korang juga jangan risau sebab bau dia tak menyengat langsung, tak sakit hidung pun korang. So guys, bagi aku produk dia memang amat berbaloi, senang nak guna, user friendly. So guys, siapa berminat boleh tekan link yang aku sediakan kat bawah.